balik lagi. Qayyim, cepat Alif, Ya, Mim. Apa dia? Alif, Ya, Mim. Buaya. Bijak, bijak. Bukan buaya, ayam. Ayam. Yang seterusnya pula. Ba, Waw, Ro, Nga. Ba, waw, ro, nga. Unta. Bijak, bijak, bijak. Bukan unta, burung. Tahu burung. Bas. Tutup mulut tu, Bas. Nanti lalat masuk. Oh. Apa kamu buat ni? Kenapa sebenarnya Bas dengan Qayyim tengah meniru petikan filem P. Ramlee? Oh, P. Ramlee. Kenapa nak cerita tu, Bas? Tak ada apa-apalah. Nanti Bas cerita ya. Sekarang kita nak saksikan laporan khas hari ini. Jom. Okey, jom, Bas. Kawan-kawan, saksikan News at Kids on 2. News at Kids on 2. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami hari ini di News at Kids on 2. Laporan khas kami hari ini bertajuk Rahsia Tangan Kidal. Kawan-kawan, kebanyakan daripada kita jarang sekali menggunakan tangan kidal untuk menjalankan aktiviti yang penting seperti menulis, melukis dan sebagainya. Namun demikian, pasti ada sebahagian kecil daripada rakan-rakan kita yang lebih selesa dan aktif menggunakan tangan kidal. Kalau tak percaya, jom kita tanya kawan-kawan kita. Tak. Saya tangan kanan. Ya, saya tangan kidal. Ya, saya menggunakan tangan kidal. Ada. Namanya ialah Nik Rana Safia. Ya, rakan sekelas saya yang bernama Arinia. Ya, saya kenal. Abang saya, makcik saya dan kawan-kawan saya. Sebenarnya kawan-kawan, golongan yang bertangan kidal adalah golongan yang kreatif secara semula jadi. Terdapat kajian yang mengatakan orang yang lebih aktif tangan kanannya memiliki otak bahagian kiri yang aktif. Walau bagaimanapun, otak di bahagian kanannya kurang aktif. Tetapi golongan yang kidal sebenarnya bukan sahaja aktif bahagian kanan otaknya, malah juga bahagian kiri. Ini kerana mereka mampu menggunakan kedua belah tangan mereka dengan baik. Dengan itu, golongan kidal dapat mencapai keseimbangan kerana menggunakan keseluruhan bahagian otak mereka. Itu sahaja buat kali ini. Jangan lupa untuk bersama kami minggu hadapan pada waktu yang sama hanya di News at Kids on 2. Jumpa lagi. Wah, itulah dia tadi. Adalah, jom kawan-kawan sekarang ni nak tengok rancangan seterusnya ni. Jom kita saksikan Ibnu Batuta. Nak main lagi?